kita nak gerak ke Cameron Highland dari Seremban jam 1.20. Jadi kita akan singgah dekat Kemencih untuk solat Jumaat nanti. Pergi sekolah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dah makan kat pasal. Rai dah balik dah. Kok Rai dah balik? Kan ke hotel? Rehat kejap dekat sini. Masing-masing nak termuntah. Jalan mereka bengkok. Gelap, malam. Dah jom, dah okey? Dah, jom. Dah cepat-cepat, dah sampai dah ni. Dah jom. Kejap lagi, dah jom. Jom, kita sambung perjalanan. Ya. Ya. Pernah tidur pakai asyik tu boleh? Ashbing, boleh. Tak. Ni. Dah, sejuk Betul. Orang tu dapat tidur. Mama. Jom. Jom. Asbi. Sini. Ni dia. Jom biskit. Jalan. Pasar malam Golden Hill. SB okey? Aras, naik gunting? Tak nak? Mari kak jagung kopi dua kak. Jagung bakar rebus kopi madu. Aras, aku Mari kak jagung nak ubi kak. Jagung. Ubi ya ubi. Kere madu mari. Ubi satu. Jagung bakar satu. Yang mana? Aras naik mana? Wafer. Coklat. 太好笑了哇，来了。有。 Aras, tunjuk sikit apa Aras beli kat pasar malam. Apas? Apa tu? Strawberry, coklat. Asbi beli apa? Ha? Beli kondok. Apa tu? Asbi beli. Asbi beli ubi. Dah belilah. Ha? Dah beli. Beli. Itu kan punya. Hmm. Jangan beli. Ni jangan ibu punya. Jagung. Apa? Jagung dengan ubi bol. Bukan ni. Dah, jom. Jom stay. Papa nak pergi kampung terbalik kan?
Aras tak nak bawa ke? Ambil Aras. Tak nak Tak nak dah. Sini tak payah tak boleh ada. Hafaz dah sudah sini. Bukan ikat. Okay, siapa jumpa bilik nombor 8? Apa ni ada dua nombor? Kenapa? Yang ujung, ambil ujung. Tu 65. Ya, betul. Mana 8? Ni dah 6, 10. 7. Ibu dah jumpa dulu. Alah. Mana? Sini boleh je ke nak tidur? Ayah, lampu. Ayah ke? Ayah. Ayah tu ke lampu. Buka lampu. Ayah. Oh, ada beranda lah. Anas. Ya, lampu orang itu ada. Ini orang tu siapa? Mana? Orang siapa? Mana? Kan tak boleh nampak. Bilang kan? Aras nak tidur bilik mana? Sini lah dengan mama. Aras nyanyi pun kat sini. Apa nak sini? Afaz? Afaz dengan ayah. Afaz dengan ayah sini. Asbi dengan mama. Hasbi? Hasbi seorang tengok Hasbi nak tidur seorang. Hasbi tidur bilik ni. Dengan mama. Ini nak dengan mama. Ini bilik air. Saya bilik air? Nak bilik air. Wah, saya nak tidur sini lah. Ayah, saya nak bilik air. Ayah, jangan di sini. Aras, jom makan. Balik tak ada. Anak rasa sikit. Bismillah. Sekejap. Sedap. Ni nak di. Ni ada beli tadi. Ni Afaz pilih ni. Nak ayah? Basuh. Strawberry, jangan coklat. Hasbi pilih apa? Oh, sedap ah. Ayah, mana tunggu? Tunggu. Duit sen ayah. Tengok duit sen. Strawberry basuh dulu boleh. Nak masuk ayah sikit. Rasa. Sedap. Boleh ada view macam tak ada. Tak boleh cuma banyak. Sedap eh? Hasbi punya, nak rasa Hasbi punya? Apa air dia jangan masuk strawberry. Dia basi coklat tu basi. Sedap. Bas. Air strawberry tu dah. Apa kali tu? Ayah makan lauk tomak je. Lagi sedap. Makan nasi. Wah. Oh, ada gol. Asyik. Tu nak buat apa nak tengok kan? Kita tak boleh.
Hasbi? Okey. Sejuk tak? Sejuk? Apa sejuk? Apa tak sejuk? Aras? Ya ke tak sejuk? Kau tak sejuk dah? Mandi, cepat. Mandi sejuk. Jom, mandi. Sejuk ayah. Jom, tidur. Aras, jom. Aras, esok dah sahur. Dah, jom. Jom, kita tidur dengan ayah. Hasbi tidur dengan ayah, jom. Tinggal mama. Afan tidur dengan ayah. Afan tidur dengan ayah. Aras? Jom, biarkan Hasbi dengan ibu. Jom, let's go. Tafas, itu lampu. Ada. Sejuk pun kat sini. Ini cakap rumah tu buat tak pun. Sejuk air dalam gigil lah. Nanti nak beli sini. Tak nak. Ini nanti rumah mama. Nanti rumah mama. Hari ini orang tua ayah. Hari ni hari kedua kita dekat Cameron Highland. Ni suasana dekat tempat penginapan banyak rumah. Pukul 9.30 dah bising lah budak-budak. Dah jom mandi. Mandilah cepat. Jom. Tengah. SB. Saya nampak kat tepi ayah. Pasti. Pasti Atari. Azmi school sini je lah ayah. Pagi ni pagi tak pagi sangat lah. Sekarang dah dekat pukul 11. Target kita hari ni nak pergi Kia Farm je. Nak beli buah tangan untuk Tok Ba, Nenek, Tok Ya, Tok Mak, Pok Sulan, Pok Suhafi, Pok Susila, Pok Sukepot. Jadi target kita Kia Farm ni dulu. Lain-lain tak tahu. Tengoklah kalau tergerak nak tengok kambing ke, dan tebo ke, Flora Park ke. Tak tahu lagi. Tengoklah keadaan macam mana. Aras dah sampai dah Aras. Macam ni parking ada parking? Kanan ni, kanan. Kanan ke kiri? Kanan. Ayah nak pergi taman kucing. Ni kiri ni. Ni? Kiri kanan? Kanan. Duit dah habis dah. Lain macam dapat parking je. Apa yang benda duit? Ayah. Jangan jatuh. Ambil duit.
Kita pergi dari tempat lain. Ada dua. RM1. Boleh? SB, sedap tak? Sedap? Ni aiskrim ni famous ni kat sini. Talk stick. Haras. Macam mana tu? Ni ada aiskrim lagi. Kuku. Haras. Okey tak? Baru pukul 11.30. Ha? Tak masa baru 11.30 ni. Tengok banyak makanan kat sini. Makanan lagi. Macam mana ni Haras? Semua nampak sedap lah. Asyik gang. Ni The Shit Century. Tempat nak tengok kambing. Tapi tak tahu lah nak masuk ke tak hari ni. Berangkat rumah. Okey, jalan. Oh, yang sini tak pernah masuk ni, yang sini. Ni apa nak lah ya? Tak, sini tak pernah pergi. Hasbi yang ni. Hasbi simpan dalam plastik. Cepat nanti jatuh lagi dalam longkang. Tak jatuh. Tadi dah bayar saja dah jatuh dalam longkang. Jom, Hafaz. Dah, ibu dah jalan depan. Jadi berapa pula? Jadi Amerika apa? 7.10. 3 RM5. Ha. Lagi baloi. Minit 7.20. Minit 7.20. Apa nak yang ada lampu? Arah 7, Hafaz 7. Ha. Apa nama 7? Ha. Nama 7 boleh beli? Iya. Satu je. Ini dah rosak. Ni Aras punya. Ada lagi tak kotak? Kotak-kotak. Nak asingkan. Ayah, ayah. Ya. Ayah, topi satu kalah aku. Ayah, topi satu kalah aku. Ya. Okey, ni Hafaz. Hafaz 7 sini. Aras situ. Apa punya? Oh. Aras sini Aras ada lagi. Ni corak ni kat depan tak ada. Ayah.
Aiskrim. Ayah, patut apa tak beli ni? Patut apa dua? Sebab apa dah dekat sana tak ada warna merah. Dekat sini ada warna merah. Okey. Nak kalau merah. Ni dua. Bagi tu kakak tu. Cakap nak yang ni. Mana sayang? Ha. Tahu satu tunjuk. Masih ni yang kamera. Oh, yang color merah. Ni color merah sayang. Color merah ya. Ya. Ada lampu sini. Apa ni merah juga? Boleh lah. Ni. Boleh. Ha, ni boleh ni. Satu, dua, tiga. Yang kira kan? Empat, lima, enam, tujuh. Ni macam pixel low juga. Ada lampu dah masuk dalam ini. Ha? Tapi strawberry terkenal dengan apa dekat Cameron Island. Ni pun cantik Ras. Kalau warna putih ni. Macam gini tak nak? Ras punya dah cukup. Ada 7. Lagi mana sekarang ni cukup? Ni nak? Dah boleh cantik. Atau aiskrim? Apa tak cukup lagi? 7. Ni tak minat? Ini tu? Lah saya. So 40. 40 saya. Asti je. Nak berapa tadi ada? Setakat ni kitchen yang murah kedai ni. 7 biji RM10. Kalau yang kat depan tadi 5 biji RM10. Tak tahulah kalau tempat lain, kalau jalan ada jumpa 10 biji RM10 ke, tak pasti. Tapi setakat ni kedai tadilah yang paling murah. Aswi, ninot. Ni, kat tepi, cepat. Mana ninot? Okey, belah sana dah siap pusing. Sini dah siap pusing. Situ pun dah siap pusing. Yang sana belum lagi. Ni baru on the way nak ke sana. Kenderaan, ada kereta. Sini, aku masuk dah. Ada alpaka. Jom tengok. Kambing tu kat sini je. Asbi tengok kambing tu takut mandi. Macam Asbi dengan Afaz je takut mandi. Tengok. Ui, dia lari dia. Kena air. Itu bersih bulu dia. Cucu kan? Bersih. Lepas bang. Tapi busuk. Aku nak gambar ni. Mata dia besar ya. Lagi tu tak ada? கீழே போடு காட்டுறேன் அதான் கையில காட்டுறேன் வரும் பாரு. Dia dah kenyang kot. Abang yang kecil, yang kecil tu. நீங்க இல்ல நீயே போற Lembut lah. Macam pilu. Kepala dia. Uish, aku nak. Nafas, jom. Hasbi Muhammad. Hasbi, dah jom.
Dah, jom. Dah jom sini. Afa ambil gambar sini jom. Dah jom. Ya ambil gambar dekat kipas jom. Boleh masuk. Asbi, tengok atas. Tu Afas, atas. Kipas pusing. Asbi tahu? Cantik tak? Angin tiup. Tengok. Ha. Kalau nak beli jagung mutiara, jagung susu yang ori, tu kedai dia. Dia dari bazar ni. Ikut je belakang. Nampak Mr. Musang King. Okey, yang ni trusted ni kalau nak beli jagung. Asbi, jangan lari. Okey, ni kedai dia. Janganlah lompat. Tinggi Asbi, jangan lompat, duduk. Hari ni kita ada dua produk, tetapi untuk ini ada dua saiz saja buat pilihan. Jadi double A atau single A, saiz besar atau sederhana saja. Okay. Tapi kalau you nak recommend susu, you ambil saiz double A. Kalau for mutiara, I recommend yang single A. Kalau setiap belian dua set, I free sebatang. Beda je. Okay, kalau dari segi rupa. Kedua, kalau if you feel sikit, jagung ori setiap satu batang dia lembut licin. Dia ada rasa bulu, very smooth. You play feel. Tapi ketiga, dari segi isi. Kalau mutiara, isi dia warna hanya kuning putih yang jelas, dua warna. It's very clear cut. Berbanding dengan kalau yang daripada cuaca panas pun berak, dia 3-4 warna. Kuning muda, putih yang pucat. Yes, tu warna dia. So dia perbezaan dari segi isi. Kalau if you want to see satu perbezaan, I buka bagi you tengok. Kalau jagung ori setiap satu batang, dia hanya dua warna, kuning putih yang very jelas. Dari segi isi. Asbi Muhammad, sini. Lalu buat apa? Dia orang bagi tester ori, tetapi masa masuk dalam beg dia orang masuknya berpuluh. Itu yang daripada harga juga menentukan. Boleh susu 2 set, mutiara 2 set. 2 set. Ha. Okey, boleh. Yang 2 set I letak sekali boleh tak? Boleh. Boleh ya. Kalau manis dengan berhasiat mula dari yang kulit ungu ni hingga ke ujung ni sekilo RM9. Tapi kalau biasa you nampak orang yang rebus, kukus, nasihat, masak macam kita orang, 3 warna I recommend. Yang isi orange di hujung, kuning dengan yang putih. 3 warna ni I recommend. Ini rambut dia warna putih kan? Kaya. Ya, betul. Apa penambahan lebih kita pilih? Siapa? Tanpa peti sekurang-kurangnya 4-5. Okey, cara masak kukus 7-8 minit, rebus antara 4-5 minit. Tak lama lah. Tak lama.
Air rebus yang boleh masak. Okey, adik kena tolong mak ni. Okey, thank you. Aras, terima kasih. Okay, settle jagung, ubi. Jadi kalau nak beli jagung, ubi, tempat tadi lah memang recommended. Sebelum ni kalau nak cari jagung, ubi memang tempat tadi. Memang tak cari tempat lain. Sebab dekat tempat lain takut menipu. Harga memang murah tapi bukan yang Cameron punya. Dia ambil dari bawah, dia bawa ni atas. Kalau tempat lain. Jadi dekat Kia Farm ni sebenarnya dia ada tempat stay kat sini. Ni semua tempat tinggal lah ni. Dia berkonsepkan studio. Jom ambil gambar dulu lah kat sini. Allah. Hasil dekat Kia Farm hari ni. Jagung, ubi, bola ubi, kitchen. Apa ni semua mega. Apa tu? Ni ibu dia. Banyak ada putih. Semua putih. Aras? Aras campur. Yang nak bagi cikgu yang mana? Ni cikgu dengan Ami. Ami tak tahu lah dia nak pilih yang mana. Dah jom lah. Dah rehat kan? Dah jom. 5, 6. Ada 6. Ada? 6. 6. Cuba kira lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Macam banyak je, lebih dari 6. Ayo cepat. Okey, kira 1, 2, 3. Ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 1, 2, sini 6, 7, 8. Macam mana sebiji ke ni? Cepat. Iya. Cepat. 1, 2. Ni dalam pondok ni pun boleh stay juga. Dia tak tahu berapa ringgit. Tak ada harga. Mana? Oh ni ada harga dia. Mini shade. Ara nak duduk dalam ni? Tapi bila air dekat luar. Ara berani ke Ara seorang je satu pondok? Kita ambil 5 pondok. Seorang satu. Boleh? Tak boleh. Dah jom. Mana ada tak? Mana ada ayah tanya dia kalau nak duduk situ, nak tak? Tak payahlah. Dekat pukul 1 juga. Papa persemen. Ambil gambar pasemen. Mana pasemen? Ambil pasemen. Persemen, bye-bye.
1.15. Rasa sejuk okey. Ada Dobby. Ibu dia boleh turun ni basuh baju. Ayah nak rehat. Ketua mana? Ketua. Ketua mana? Ketua. Bagi Hasbi rasa. Rasa. Habis nanti kita beli coklat tu. Tak payah nak kerekut. Makan dengan Majlis, makan kat dapur. Okay, hari ni dah settle jalan Kia Farm. Kia Farm ni jalan Haras lah yang paling mencabar kali. Banyak sangat makanan jumpa yang Haras. Jumpa aiskrim, jumpa kek, macam-macam tapi tak boleh makan. Puasa tak apa. Petang ni kita pergi bazar. Okay. Jadi petang sekarang rehat lah. Rehat. Petang kita sambung pergi bazar Tanah Rata. Apa nak pakai glove tak? TV tutup lah. TV tutup. Ada anjing. Oh, ada 3 lah. Okay, aktiviti kita petang ni nak pergi bazar Ramadan Tanah Rata. Ibu dia tak menyabur sangat nak pergi. Baru pukul 5 subuh saja. Jadi lepas cari makanan dekat bazar Ramadan, kita akan buka puasa dekat Padang Awam. Padang Awam Tanah Rata. Nanti kita tengoklah apa lauk yang ada. Subscribe loceng. Asbi. Biar cakap. Mama mana ye? 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 Kau sama sisa nama semua. Kenapa? Oh tu bazar dia. Jafar, jom. Jafar, Hasbi ada lagi yang musang ni. Dah, sini. Dah, jom. Jafar, Hasbi, jom. Siapa Afas Abang nasi lemak. Sebelah ni kot. Direct kat sini ke? Sebelah ni lah. Sebelah. Dah, jom. Arab pergi dua. Arab siapa? Bayang beli untuk Hasbi sekali makan nasi. Nak ayam goreng tak? Tak. Kami nak ayam lah.
Oh, kena beratur tu. Apa rasanya? Roti John. Swi buat apa ni? Swi. Swi. Nak puasa ke? Alah, siannya, penatnya dia. Kena berak. Senyap je. Nak makan lah? Tunggu kejap tunggu roti John Haras siap. Boleh makan? Sabar, kejap lagi lah makan. Kalau boleh. Kejap lagi, jangan buka. Kejap lagi lah, sabar. Tak. Sabar. Hello. Ada apa lagi? Pegang. Makanan dah cari, dah siap beli. Kita nak pergi dia punya dataran. Pasal tak jauh tu. Dataran depan tu je. Like, subscribe lah, cik. Mesti dah ngantuk. Naik apa? Tengok bagi berat lah. Dah makanan tadi Aras? Tak nak bawa ke? Ibu bukan pen. Tepi. Mana nak makan ini? Yep. Bye. Adik tekan right left. Apa? Sini. Right adik. Sabar, sabar, sabar. Jom. Muat orang nak lalu. Nak duduk kat mana? Jalan-jalan. Sebelah sana.
Sini. Ayah pakai sini. Ya, tu bawa di sini. Kejap ayah. Ya. Kejap. Ya, kenapa? Tapi tu. Kenapa kat situ? Sorry. Jom kita tengok sekejap. Ikut lubang. Yang ni duduk. Kita tengah baca doa. Macam tengah baca doa je. Ayah. Mana Asbi? Tadi saya nak tengok macam mana. Oh, macam tu punya. Yang sebelah? Yang sebelah macam mana? Ayah. Jatuh nanti Hafaz Muhammad. Ayah. Boleh. Tak ada, hiasan je. Yang ni boleh Ras? Macam tu. Kenapa? Jatuh? Ha? Tengok. Lara dah. Jom. Adik dah. Nah. Asbi. Asbi, sini jom. Jam dah bunyi. Okey, bagus Hafaz. Ada. Aswi, duduk dulu jom. Dah pukul 7, jadi dia bunyi. Pindah tempat baru. Tadi dekat sana. Ni kita pindah kat sini. Macam lagi cantik dia punya view kat sini. Ayah boleh ke ambil? Boleh. Sangat ni. Hasil dari bazar tadi. Nasi hijau. Apa nasi lemak hijau? Aswi tak puasa Tak. Puasa? Nak makan dulu dah. Orang lain tak makan lah. Lapar Makan. Masih kecil lagi, tak apa. Tak puasa. Apa puasa kan? Alah, siannya apa puasa. Apa puasa tapi cergas saya tengok ni. Betul ke puasa? Punya minyak je kat mulut. Aras? Ada tengok. Dah tengok mulut. Ada Ada nasi lemak. Aras? Aras puasa. Aras hari ni yang paling hebat Aras. Dia tengok orang makan aiskrim, tengok orang makan kek, tengok kedai aiskrim, tengok kedai kek, Kata ada pula. kuih. Ada je nak satu. Makan sekarang. Malam ni kita ronda, kalau ada kita beli. Nak? Campur apa? Buka. 3 minit lagi. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah minum.
Makan. Hari ni yang buat puasa. Jangan hujat batu. Kan dah jatuh. Dia bunga betul lah. Apa ya? Saya nak bunga plastik. Jangan usik-usik. Asbi. Afas. Aras. Sini. Aku peluk. Kenapa yang tak ada ayah? Ada ayah lah. Tak ada ayah. Dah jom balik. Kenapa dah bunyi? Dia dah pukul 8 dia bunyi lah. Dia akan bunyi 8 kali. Ayah. Jom. Ayah. Dia dah bunyi lagu macam ni. Ayah. Ayah. Ya. Belas dia dah bunyi lagu. Kalau sampai jatuh. Foto lah. Ayo. Ayo. Dah. Cepat duduk belakang. Dua-dua. Dia asyik tak boleh. Rapi ya. Like, subscribe, loceng. Sekarang kita nak pergi ke Sentrum. Dah alang-alang dekat luar tu. Nak ikutkan nak turun balik dah ni. Mama lagi, mama lagi. Ngantuk. Masih Dah bentak perut. Ngantuk. Ikutkan lagi sedap tidur. Tapi tu lah. Rasa lah pergi Sentrum sebab tak pernah pergi lagi Sentrum. Sebelum ni pun kalau pergi Cameron tak pergi Sentrum. Ni baru nak masuk. Like, subscribe, loceng. Share, komen. Bye. Sentrum kosong. Apa dia? Bunyi lagu macam ni. Banyak lah semalam ni atas ni. Mula-mula ni kita jalan dekat sini dulu lah. Dah habis jalan sini nanti baru kita pergi Sentrum Pasar Malam. Sentrum Pasar Malam dia ada dekat belah atas tu. Tak boleh masuk lah Fas. Dia ada kunci. Dia tak bagi kanak-kanak masuk.
besar tu, bear. Hasbi, tengok tu, bear. Besarnya. Ha? Orang ke? Ada orang dalam? Ayah ingat beruang yang sebenar. Tu jap. Hasbi, kapibara besar. Ada sama je selipar Hasbi. Nah, dia dah bye-bye. Ibu cari es krim. Hai, Jagus Coffee, masalah chai. Saya satu. Chai satu. Siapa? Okay, kita dah settle dia punya sentrum atas mall ni. Jadi sekarang kita nak pergi ke dia punya pasar malam. Ini kita lalu tadi lah yang dia punya Centrum Mall bahagian atas. Ni dekat bahagian bawah-bawah ni lagi, bawah tanah ni dia ada mall. Tapi tak pergilah. Kita tengok yang atas. Kalau nak beli baju sebuah butik lah, butik kat bawah, dia boleh turun bawah lagi. Jadi kalau nak pergi dia punya pasar malam, kita naik atas lift ataupun escalator dekat luar. Dekat luar ni dia punya pasar malam. Ni dia punya pasar malam Centrum. Dia sebelah je dengan Mall Centrum. Mall Centrum kat sana. Ini dia punya pasar malam. Dah, jom. Jalan. Yeah. Oh, sedap. Sejuk kena panas. No, tak ada. 9. Wah. Ni ada
Asmi nak apa? Tunjuk dulu. Tunjuk je dia duduk di situ. Tunjuk nak yang mana. Sekali buka je. Apa nak tangan? Mahal punya coklat. Asmi nak apa cepat? Haras nak apa? Tengoklah pilih. Harap tak jelas. Ni tentu ni tengok freezer dia Haras. Nasi strawberry. Ni coklat, green tea, markisa, coklat strawberry. Barulah tak tumpah. Okay, Haras saya buat keputusan. Ada Oreo. Tapi Ada Oreo yang Haras? Oh. Lagi? Asmi nak apa? Strawberry? coklat. Coklat. Okay. Dah jom. Let's go. Kan? Boleh plastik. Jom. Gigit. Asmi tepi sikit Asmi. Okay, settle. Dah jalan dekat Centrum. Bolehlah sini. Makanan moden. Hasil lagi sini ais krim je. Ais krim, sambal lapang strawberry dengan coklat. Itu je. Yang lain-lain tak berani lah tapi mampu tengok je. Dah lunyai masing-masing. Penat. Yang paling penat ni Serta merah ni. Sumi okey Sumi? Penat? Nangis Nanti lah. kita ke arah pukul 12. Nanti Mama kena tak ambil semut. Nah boleh. Dah. Ayah tidur tengah. Boleh. Ya. Hari ni hari terakhir kita dekat Cameron Highland. Malam terakhir. Jadi untuk hari ni kita dah pergi dekat Kia Farm pagi. Masa petang kita pergi bazar. Lepas tu kita buka puasa dekat dia punya dataran. Lepas tu pergi Centrum Mall, Pasar Malam Centrum. Lepas tu balik. Itu je lah aktiviti untuk hari ni. Itu pun dah naik lunyai badan budak-budak. Ada lagi ni. Dah letih lah ni. Hasbi yang paling letih tidur. Dalam kereta dah tidur tadi. Okay, bye-bye, selamat malam. Tidur. Esok dah nak balik dah esok. Nak balik. Esok satu lagi aktiviti. Apa dah tutup lampu dah tidur. Okay dah. Okay, hari ni hari last kita dekat homestay ni. Barang dah siap semua. Kemas. Jadi hari ni tinggal satu lagi aktiviti lah sebelum kita balik Segamat. Kita tengok Adantik. Hasbi Muhammad, jangan kacau sekarang ni. Ni. Tahu apa? Tadi dia lah ni kat tempat dia. Bye bye. Tak payahlah. Baik, satu lagi muat.
Air masak keluarkan. Top up. Oh, pasti Tori. Hasbi suka sini Hasbi. Tak nak. Ibnu Haldun lah. Nama kelasnya. Habis sekolah sini Tak nak. Ya sayang pasti. Tak nak ke sini. Tak habis. Ya mak pasti mana? Tak nak pergi sini. Nak sekolah mana? Nak sekolah Sekolah sini je lah. tak nak. Pergi sini. Buat yang ni. Mana orang pergi sini? Sama ini orang pergi ride. Ma, abang ini orang pergi ride. Ada tak pakai? Ma, Nak simpan ambil duit. Kita dah sampai Cameron Valley Tea House 1. Ni yang Tea House 1. Semua sekali dia ada 3. Tea House 1, Tea House 2, Tea House 3. Jadi hari ni kita singgah yang Tea House 1. Kalau kita dari Tapah, naik Cameron dari Tapah, kita akan jumpa Cameron Valley Tea House 1 dulu. Kalau Tea House 2 ni, dia depan sikit je. Jalan depan sikit dah jumpa dah Tea House 2. Tak jauh. Oh tu 3. Dia naik dengan turun ke apa? Baik masa naik. Baiklah, apa pakai? Lepas. Tak nak. Mai. Ni kalau nak masuk, kena bayar tiket lah dekat kaunter 3. Ini harga kita boleh tengok. Dewasa RM4. Kanak-kanak bawah 12 tahun cuma. Kalau nak naik bagi pun sama jugalah. Dewasa 20, kanak-kanak 12 tahun RM12. Tapi kalau tengok harga bagi tu rasanya jalan kaki turun bawah ni lagi bagus. Dapat jaga kita punya kesihatan. Apa tu sungai-sungai? Mandilah. Ni kalau laluan kita nak turun nanti, usul sana turun bawah. Kalau jalan kaki. Mari turun. Lepas tu tengok ada boleh lagi tu naik sampai dekat sana. Macam jauh juga. Kalau tak nak jalan kaki, rasa penat, bolehlah naik bagi tadi. Satu kepala RM20 dewasa. Kanak-kanak RM12 kot tadi. 12. Dia ada shortcut tangga ni. Jadi tak perlu nak pusing jauh-jauh kat sana. Cuma kena hati-hatilah, suram tangga. Kuat angin, best. Sejuk. Makan video je. Nanti kalau kita pergi tak puasa, kita boleh makan Aras kat atas tu. Aras? Cafe kat atas tu. So, nanti kita pergi yang selain bulan puasa. Hafaz Muhammad, tak perlulah panjat-panjat, jatuh nanti.
Jangan lari. Ni kan curam, jatuh nanti lari. Ni apa ni? Tabung eh? Slow-slow. Boleh juga. Tak kat gambar lagi. Ada dua pilihan jalan. Uncle ni dah marah dah. Itu untuk lorong pekerja lah. Ya, ni lorong yang salah. Orang ni orang pekerja, tengok semua ikut sini. Saya pun tengok. Boleh turun. Jom lepas kaki. Lepas, jom kita turun kejap. Sini mandi tak boleh, basuh kaki je rendam kaki. Gambar mushroom. Rendam kaki. Oh, jernih lah air dia. Dah, ya pun nak rendam kaki. Jangan sampai jatuh, baju banyak tu lah. Jangan sampai pakai baju tua. Jangan jauh sangat. Basuh tangan boleh? Ayah tarik seluar asbi boleh? Ayah tarik seluar asbi, ayah. Dah jom. Ni bahagian paling bawah Cameron Valley di House 1. Oh, tu belum siap lagi kot. Tu tak boleh masuk.
Sini pun ada playground untuk budak-budak main. Dah nak main nak playground? Nak main-main? Tak nak? Nah, sekarang kita nak cuba naik dekat atas tu. Yang ada tulisan. Dah, Aras tak nak Aras nak rehat Aras rehat puasa. Aras sini jom. Aras tunggu dekat yang tu. Yang tempat sejuk. Dah jom. Ni lorong untuk naik atas. Tinggi tu. Nampak macam rendah tapi tinggi. Lupa ayat tu. Langkah. Orang nak dulu. Langkah. Okey Aras, penat? Aras? Nak balik? Aras kalau penat duduklah kat bawah tu. Tu bawah tu Aras. Pondok. Naik atas juga? Ni ada tempat rehat. Kalau penat naik, ada dua. Satu kat bawah tu, satu lagi kat sini, satu sikit lagi kat atas ni. Aras, Hafaz, saya naik dulu dengan ibu. Aras tunggu sini, boleh? Nanti kalau Aras dengan Hafaz dah okey, nanti Aras naik. Asmi, nak naik ke ibu? Jom. Ikut lagi. Aras, Hafaz. Kat atas ni pun ada jual air juga ni. Ada dia. Akhirnya sampai juga dekat atas. Lari-lari, penat. Tak payah ada sini. Apa? Asmi kacau? Ada orang pun ada tanya. Dia main. Kayu jauh. Yang kita sampai tadi dari sana. Yang ni Cameron Valley Tea House 1. Ni dia. Kalau Cameron Valley Tea House 2 sana. Ni Cameron Valley Tea House 2. Dia tak jauh. Sana yang satu. Sana yang kedua. Jadi yang kedua tu rasanya tak ada. Tak boleh sampai kot yang bawah ni. Kalau sebelum ni tak boleh, tak tahulah sekarang. Betul Asbi, tak puasa. Orang tengok Asbi minum air. Best jugalah duduk sini. View pun cantik. Tengok sedapnya angin. Sejuk lah. Ni orang nampak kereta kat atas tu. Nampak tak? Nampak? Jauh tu. Kat atas tu. Dah ibu dah sampai bawah lah. Ibu dengan Asbi.
Jom. Rehat dulu. Kena rehat lagi, ayo tunggu Aras di sini. Jangan lari. Tapi patah si lari. Aras anak boleh tahan. Okey Aras. Hebat Aras. Macam apanya? Nanti tidur je dalam kereta. Dah berapa kali nak gambar kat pokok? Sekarang pukul 11.49. Dah sikit lagi nak sampai atas, sampai kereta. Dah jom. Dah penat. Okey, bukit yang paling last kali kita nak naik. Oh, sejuk angin. Penat. Okey, tak apa, rehat dulu. Ibu dah tengok dah dekat atas dah, nak sampai dah. Okey, sampai. Selamat dah. Kita tengok dulu apa yang boleh dibeli kat sini sebelum balik. Okey, seorang satu pensel. Aras nak colour apa? Okey, colour ni. Hafaz? Ni? Saya nak menutup. Berapa ringgit ni? RM6. Tengok. Dua. Seorang satu. Dah Hasbi? Minat ni. Kalau ni. Habis beli pensel. Saya beli aiskrim. Balik nanti. Tu. Mana tutup dia Hasbi? Roti dua. Percutian kita dah habis dah tak ada lagi nak pergi tempat lain dan kita sekarang dah dalam perjalanan turun ke bawah menuju bagi Sedapat. Jadi dah settle lah untuk rasa pengalaman di bulan Ramadan dan Cameron Highlands. Rasa macam kejap je dah bagi dah. Di hari pertama sampai adalah pengalaman buka puasa dalam kereta. Kita buka puasa masa jalan Mega Bengkok ni. Aras buka puasa dalam kereta, makan banyak, minum banyak. Dah lah gelap lepas tu. Dalam elok-elok terus rasa nak muntah. Lepas tu kita merasa pengalaman pergi bazar dia dekat Cameron. Buka puasa dekat Padang, jalan time bulan-bulan puasa. Jadi itulah pengalaman yang saya dapat. Nanti akan datang nanti kita akan pergi
pergi lagi lah dekat Cameron Highland sebab banyak lagi tempat yang tak pergi kat Cameron ni. Kalau nak cover semua memang tak cukup. Dah 2 malam. Okey dah, itu je. Okey, bye bye.